Parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Parti ini diangkat oleh rakyat yang susah. Di jalanan tantri. Toke-toke besar. Orang kaya raya. Tidak memilih rakyat Sabah. Tapi kenapa walaun-walaun ni pula sakit hati menghina rakyat Sabah ni, kata macam-macam kat rakyat Sabah. Lepas tu penunggang-penunggang isu Zara ni, penunggang-penunggang melibatkan kematian. Menurut Khairi Jamaluddin, ada dua sebab kenapa orang Sabah perlu memilih parti yang selari dengan kerajaan persekutuan. Tetapi dari segi sumbangan dia ke... Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Parti ini diangkat oleh rakyat yang susah. Di jalanan tantri. Toke-toke besar. Orang kaya raya. Tidak bersama kita. Yang bersama kita saudara. Yang ada semangat, ada keinginan menegakkan keadilan. Tidak terlalu pandai. Tidak ada dana, yang ada semangat dan cita-cita. Jadi bangkit saudara, perkuatkan parti ini, pecahkan tembok-tembok halangan dan bangkit sebagai satu kesatuan keadilan rakyat. Reformasi! 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Yang memilih rakyat Sabah. Tapi kenapa walaun-walaun ni pula sakit hati menghina rakyat Sabah ni, kata macam-macam kat rakyat Sabah. Lepas tu penunggang-penunggang isu Zara ni, penunggang-penunggang melibatkan kematian anak orang ni pula. Oh, tarik stiker kereta, buat ayat-ayat sedih Sabah ini. Memang tak ada akal lah Sabah ini. Macam-macam lah dia hina orang Sabah. Bila rakyat Sabah ni tak pilih Perikatan Nasional, tak kena dekat tekak kamu. Oh, macam-macam kamu hina rakyat Sabah ni. Rakyat Sabah ni tak bodoh macam puak-puak walaun ni. Mereka lagi cerdik daripada korang. Aku ni, penyokong kerajaan, tak pernah pun marah rakyat Sabah dalam soal dia orang memilih siapa yang dia orang nak perintah negeri dia orang. Itu hak dia orang. Cuma aku heran kenapa walaun pula yang marah, yang beria-ria maki hamun orang Sabah Menurut Khairi Jamaluddin, ada dua sebab kenapa orang Sabah perlu memilih parti yang selari dengan kerajaan persekutuan. Tetapi dari segi sumbangan dia kepada negeri Sabah, ini fakta. Pemberian khas di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri PMX kita, paling tinggi dalam sejarah Malaysia, sampai 600 juta daripada PMX. 40% isu tak akan membuat rayuan. Minta supaya dibincang dengan kerajaan negeri Sabah berapa yang boleh diberikan kepada negeri Sabah. Ini perbincangan yang penting. Sebab itu, kalau Sabah nak melihat satu penyelesaian yang baik, mestilah pilih calon dan kerajaan negeri yang boleh bincang dengan PMX. Kalau pilih kerajaan negeri dan calon yang tak boleh bincang dengan PMX, macam mana nak selesaikan masalah? Okey, tadi kenyataan yang jelas dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin menceritakan dan menjelaskan kenapa orang Sabah perlu memilih parti yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dan ini bukanlah janji dan omong kosong, tetapi ia telah pun dilaksanakan. Seawal Datuk Seri Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri Malaysia, Sabah telah pun mendapat pemberian khas sebanyak 300 juta ringgit. Nak banding dengan zaman Muhyiddin sekitar 53 juta ringgit. Zaman Tun M sebelum tu pun 53 juta ringgit ketika Syafiq Apdal jadi Ketua Menteri Sabah. Itu bermakna kerajaan hari ini committed di dalam nak menyelesaikan dan nak mengembalikan semula hak orang Sabah. Dan sebab yang kedua, kena pilih parti yang selari dengan kerajaan persekutuan supaya perbincangan itu boleh berjalan dengan lancar dan mudah.
Lihat saja soal tuntutan negeri Sabah disebabkan oleh kerajaan di peringkat state dan juga federal itu selari, dan akhirnya benda tu boleh diselesaikan dengan cukup mudah. Tapi perlu melalui proses dan perbincangan. Jadi hari ni saya nak tanya, apa sebab nak angkat Perikatan Nasional? Tak payah cerita pasal hak rakyat Sabah. Ni peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang, yang mana kerajaan hari ni bagi draft MOU. Suruh pihak pembangkang ni teliti. Tapi apa yang mereka buat? Mereka terus tolak mentah-mentah. Seperti mana mereka tolak cadangan daripada YDPA untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Padahal kerajaan hari ini menggunakan kaedah yang sama sewaktu mereka jadi kerajaan dulu. Zaman Perikatan Nasional pun guna MOU untuk pembangkang ni dapat peruntukan. Tetapi perbincangan pada waktu itu berjalan lancar dan akhirnya MOU itu boleh ditandatangan. Sebab apa? Sebab pada waktu itu kita ada pembangkang yang profesional dan bukan pembangkang yang kaki drama sama seperti Perikatan Nasional hari ini. Daripada tindakan mereka tu jelas kita lihat, mereka tak bersungguh untuk mendapatkan wang untuk bantu rakyat. Sebaliknya mereka lebih gemar bermain drama. Kononnya nak tunjuk dekat rakyat, parti kerajaan hari ini menganaktirikan parlimen-parlimen pembangkang. Itu fokus mereka. Tapi belum apa-apa lagi, tak buat perbincangan lagi, mereka tolak mentah-mentah. Dan kerajaan tidak akan patah balik untuk sekali lagi memberikan ruang kepada mereka sebab mereka dah putuskan benda tu. Begitu juga dengan negeri-negeri semenanjung bawah pimpinan Perikatan Nasional PAS, yang mana mereka tak habis-habis duk buat drama. Kononnya dianaktirikan dan sebagainya. Contohnya di Kelantan, berpuluh tahun duk main modal sama, kami dianaktirikan. Sebab itulah negeri-negeri AG4 ni duduk tahap tu saja. Tak berkembang, tak maju seperti negeri-negeri lain, tak progresif. Sebab apa? Sebab mereka naik asbab daripada main drama, main wayang. Jadi saya nak tanya orang Sabah, apakah kalian nak angkat pemimpin begitu untuk mengelola Sabah, sedangkan kalian ada ruang dan peluang untuk angkat pemimpin yang selari dengan kerajaan persekutuan dan akhirnya hak Sabah dapat dikembalikan? Tengok sahaja kepimpinan sebelum ini. Asbab daripada selari, asbab daripada ada pemimpin yang committed nak selesaikan isu tuntutan Sabah, dan akhirnya benda itu diselesaikan. Kerajaan persekutuan pun tak ada nak appeal benda tu. Setuju saja untuk bagi. Jadi aku harap kepada rakyat Sabah supaya fikir betul-betul, keputusan di tangan kalian. Kalian berhak untuk memilih pemimpin mana yang boleh kembalikan hak kalian. Dan jangan mengangkat pemimpin yang bila dia duduk di puncak dan akhirnya mereka memainkan sentimen, memangsakan diri sendiri untuk terus berada di situ. Dan benda yang kita kena sedar dan faham, dalam keadaan mereka duk buat drama, mereka tetap dapat gaji bulan-bulan. Jadi setidaknya mereka dapat gaji dan rakyat juga dapat manfaat. Assalamualaikum. Ciao. Musim pilihan raya dah habis. Nak main politik lagi ke abang? Musim politik dah habis. Perikatan Nasional pun bungkui kan? Termasuk jugalah yang parti yang aku sokong ni pun kan? Tapi kira okey lah kan? Pakatan Harapan dapat undi banyak, Perikatan Nasional dapat undi sikit. Bermakna rakyat-rakyat Sabah ni yang 1.2 ke 1.1 juta yang keluar mengundi tu menolak Perikatan Nasional. Mereka menyokong kerajaan perpaduan. Jadi lo ni menteri-menteri apa semua yang duduk, yang baru ni pakai duk pergi Sabah, daripada patah balik mainkan semenanjung, pakai laksanakan tugas masing-masing. Kerajaan dah terbentuk, semua dah terbentuk. Walaupun penyokong PAS yang dah derma ke apa semua rugi macam tu saja. Kutik tim Milo sana sini, daripada Melaka pun umum kutik tim Milo, pakai umum kutik tim Milo sebab nak pergi berkempen dekat Sabah. Dah lah ruyuk. Sekarang ni zaman orang nak buat kerja, duk fikir masa depan negara, macam mana nak bantu rakyat, nak selesaikan masalah rakyat. Tengok apa yang Bamak buat. Ni kaunya ni dulu. Oh, ni masalah ni. Tapi kelebihan SG1 ni, walaupun dia kuning atau pupuk, dia tak bunuh pun. Dia tak layak. Ni SG1 yang ditanam di pekarangan rumah sudah 1 tahun, sekarang boleh dituai. Tidak merasa lidas, menghasilkan buah yang segar. Ini dibantu oleh Lembaga Nenah Malaysia dari segi penjagaan penyakit. Itu
Topi ni untuk apa? Supaya dia tak sunburn. Oh, banyak. Ni anak dia tu naik nanti boleh dialihkan. Boleh, pokok ni dah tumbuh benih dan dia boleh ditanam di tempat lain. So ini adalah benih dia, sulur tanah. Oh, jangan buang banyak sayang. Ini duit juga sebenarnya Ahmad. Kalau kita ada kambing dia semanis nanas. Saya buang tengah. SG1 lepas 1 tahun dituai pada hari ini, rasanya cukup manis. Rasanya belum terlambat lagi kot untuk aku ucapkan tahniah kepada Dr. Ali Akbar kerana menang bertanding dalam PRN Sabah dan akhirnya memecahkan telur PAS di Sabah. PAS dah dapat 1 kerusi di Sabah. Itu adalah pilihan daripada rakyat setempat dan kita sebagai rakyat kena menghormati pilihan mereka. Tetapi kita tengok dah berlaku pergolakan sesama mereka dan ada juga dalam kalangan mereka yang kata kalau kalah sebut Perikatan Nasional dan kalau menang sebut PAS. Kita pun tak faham kenapa mereka perlu berbalah sama sendiri sedangkan ini adalah satu kejayaan. Tetapi daripada pemerhatian aku, kemenangan Dr. Ali Akbar ini ada 2 sebab. Yang pertama kerana keprihatinan beliau dan yang kedua berani mengatakan tidak walaupun ia satu kenyataan yang seolah-olah bercanggah dengan prinsip secara keseluruhannya untuk parti PAS. Kita masuk ke poin pertama. Daripada segi keprihatinan, jelas daripada beberapa kabar yang kita dengar, Dr. Ali Akbar ni memang dia bekerja keras untuk penduduk di situ. Memang dia prihatin dan bantu penduduk di situ yang akhirnya menentukan beliau sebagai juara. Dan yang kedua berkenaan dengan berani mengatakan tidak. Kita lihat Dr. Ali Akbar ni dia buat satu laporan polis apabila ada satu tuduhan yang dibuat kepada beliau seolah-olah sekiranya kalau beliau menang, beliau akan menghapuskan judi dan arak di tempat tersebut dan juga di seluruh wilayah Sabah. Dan beliau menafikan itu bukanlah kenyataan daripada beliau. Dan ini menunjukkan satu pendirian yang jelas yang mana bertentangan dengan pendirian PAS secara keseluruhannya. Korang boleh rujuk kenyataan yang aku letakkan ini yang menunjukkan PAS dan ahli-ahlinya di peringkat semenanjung ini nadanya berbeza. Mereka punya pendiriannya berbeza. Mereka attack kalau isu yang berkaitan dengan arak dan judi. Tapi tindakan ini berbeza dengan apa yang dibuat oleh Dr. Ali Akbar. Kat sini kita dah boleh nampak ada nilai keterbukaan dan liberal. Tetapi nada itu berbeza dan aku nak salute dengan Dr. Ali Akbar kerana sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang pemimpin, modal-modal picisan dan populis macam ni tidak sepatutnya digunakan. Seperti kita sedia maklumlah, di dalam negara berbilang kaum dan bangsa ini sudah pasti kena menjamin dan menjaga hak. Mana kata hak untuk orang Islam ada, hak untuk orang bukan Islam pun ada. Terutamanya di wilayah Sabah dan Sarawak, yang mana kat situ lebih banyak etnik, suku dan sebagainya. Dan pada aku itulah antara sebab kenapa beliau akhirnya berada di situ. Di atas keberanian beliau untuk mengatakan tidak. Keberanian beliau untuk menegakkan apa yang betul. Dan sebenarnya begitulah pemimpin yang rakyat harapkan. Pemimpin yang berani untuk mengambil langkah tidak popular walaupun pada awalnya mungkin diserang dan sebagainya kerana kita tak faham. Dan langkah sebegitulah yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan hari ini. Contoh aku nak bagi senang, Bang Mat, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang mana awal dulu beliau telah pun menamatkan subsidi ayam. Pada waktu itu KPKM dapat serangan yang sangat hebat. Tetapi buktinya jelas. Dengan penamatan subsidi ayam, stok ayam di pasaran semakin baik dan juga harga ayam semakin murah. Begitu juga dengan langkah terbaru yang dibuat oleh Bang Mat, menamatkan subsidi telur ayam. Beliau juga memberikan jaminan stok telur ayam di pasaran tidak akan berkurang. Dan daripada penjimatan itu, bolehlah diagihkan kepada sektor-sektor yang lebih memerlukan wang demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini adalah sosok pemimpin yang kita harapkan. Assalamualaikum. Ciao. Sejauh mana Kian Meng rasa ini adalah
keputusan Sabah. Keputusan yang mencerminkan kelebihan diberi kepada parti-parti Sabah sama ada JRS, UPKO ataupun Warisan berbanding dengan parti-parti Malaya, parti-parti contoh Barisan Nasional, PH, DAP, Keadilan dan sebagainya. Is it fair to say? Ya, saya rasa ada ramai penganalisa yang akan memberi naratif seperti ini bahawa ini adalah satu gelombang Sabah yang telah membanjiri Sabah dan hampir semua parti Melayu dan juga calon dari parti Melayu telah tewas. Tetapi pandangan saya adalah sedikit berbeza. Saya buat satu caveat dulu kerana saya memang tak on the ground untuk kempen. Apa yang saya dengar dari kawan-kawan yang sedang kempen, dan saya rasa mungkin ada beberapa sebab yang dinyatakan ataupun dibangkitkan oleh individu dan juga analisa tentu. Satu ialah pengundi di kerusi DAP itu tidak puas hati kerana ada ramai pucuk pimpinan dari federal ataupun pusat yang keluar untuk pergi berkempen. Mereka mungkin ada beberapa yang lebih agresif dan orang Sabah tak suka. Contoh, okey, saya nak beri counter example. Kerana saya perhatikan pergerakan menteri dan juga timbalan menteri tertentu dari DAP, mereka memang ada line up dari segi rancangan mereka untuk pergi ke Sabah, seperti Anthony Loke pergi ke Tawau untuk mengumumkan upgrading airport. Hannah Yeoh juga ada pergi ke tempat di mana ada upgrading untuk tempat sukan. Steven Sim juga ada bincang tentang gig workers bill yang penting saya rasa untuk mereka di sektor gig grab driver dan sebagainya. Dan KPKT juga ada projek di Sabah ni di bawah Ngakomik, dan ada juga inisiatif untuk membaiki digital connectivity dan juga smart city di KK ni di bawah Gobin. Dan saya rasa pengundi Sabah memang menghargai rancangan dan juga inisiatif seperti ini. Jadi saya rasa orang yang kata okey, orang Sabah tak suka pemimpin DAP dari pusat untuk pergi ke sana untuk melancarkan ni, melancarkan itu, saya rasa itu tak betul. Tetapi saya rasa perkara seperti ini juga dibuat apabila Barisan Nasional berkuasa untuk melancarkan projek dan sebagainya. So that is the basic expectation dah. If you are federal minister, you have to go and help out Sabah in different ways. And that is the basic. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.